berkenaan dengan masalah sosial. Apa yang kerajaan PH buat 22 bulan baru-baru ni kepada Jimmy Hassan, minta bagi penjelasan. Okey. Sehingga negeri Selangor mengikut data negeri yang tertinggi kes rogo sehingga dulu 2021. Okey, dapat. Jadi minta penjelasan apa pendekatan yang telah dibuat di peringkat kerajaan pusat pada ketika itu. Okey, terima kasih soalan tu. Terima kasih. Apa kenaan dengan apa ni? Kes rogo. Yang pertama sekali, ambo tak tahulah adik mana data tu. Yang kedua, adik nak ingat satu cerita Pak Pandi. Pak Pandi ni bila anak dia mati, dia kata anak orang mati juga. Jadi hari ni kita jangan jadi Pak Pandi, kita cara negeri kita ni. Ni negeri kita. Cara apa di Selangor ni? Ni forum rakyat Kelantan. Kalau nak buat forum rakyat Selangor, amo ucap tahniah kepada Ustaz Fatah. InsyaAllah amo akan minta kerajaan Selangor buat juga. Masa tu adik kita tanyalah, dan bawa data hak betul. Jadi sementara itu, kes-kes rogo di Kelantan terus meningkat.